Like lu, mana nak pergi? Awal lagi, rasa tidur 2-3 pagi baru tidur. Ini awal-awal dah nak masuk tidur. Kira dah puas termenung. Termenung kan dalam hidup. Macam tu lah. Hidup ni kan, kalau tak ada ujian, bukan hidup. Mimpi nama. Indah je kehidupan ni kan. Dunia ni bukan syurga. Sebabkan ujian itulah yang menjadikan kita ni manusia yang makin hari makin tabah dalam kehidupan kita. Belajar daripada kesilapan supaya kita lebih faham apa itu erti kehidupan. Bismillah, makan. Termenung. Kadang-kadang kau rasa dunia ni tak adil. Orang lain yang punya engkara, kita ni react sebab kita rasa teranai. Dan last, kita yang dipertanggungjawabkan. Memang macam tu dunia ni berjalan dan berputar. Sebab tu kan dalam hidup ni, ujian tu datang silih berganti. Kadang-kadang kita rasa tak adil untuk diri kita. Seorang suami yang baik berhempas pulas mencari rezeki untuk menafkahi anak dan isteri. Isteri pula buat perangai. Dapat isteri yang penyabar dan sentiasa taat. Suami pula yang tidak pandai menghargai. Kadang-kadang tertanya kan kat dalam diri tu, kat mana keadilan? Di mana sebenarnya kesilapan? Ataupun itulah bahagian yang Allah SWT tetapkan dalam kehidupan kita. Supaya kita ni tidak mengharap kepada makhluk. Dan kita mengharap hanya kepada Allah. Terlalu indah kadang-kadang kan nak ungkap ujian tu. Sebab tu, kita jangan letak makhluk ni dalam hati. Cukup sekadar berada dalam genggaman supaya kita faham yang makhluk itu sekadar amanah dalam kehidupan. Mereka boleh datang dan pergi dalam kehidupan kita tepat pada masa dia, ketika mereka tidak lagi memikirkan tentang halal dan haram dalam kehidupan mereka. Itulah kehidupan kan. Banyakkan sabar, doa jangan putus, yakin Allah selalu ada dengan orang-orang yang sabar.